Bismillahirrahmanirrahim. Ni apa nak celur mi ya. 2 bungkus mi. Jirus air sejuk tapis. Ada udang 1 kilo ya. Udang krempek kecil 1 ya. 2 biji bawang besar, 4 biji bawang putih, 1 inci halia. Ada cili kisar ya. Cili kisar 5 sudu makan. Ada cili potong dan daun bawang. Biji ubi kentang direbus lepas tu dikisar. Ada cili sos, ada sawi dan tauge. Ada fish cake, fish ball ya. Tumis bahan kisar ya. Bawang besar, bawang putih, halia, udang kering. Masukkan cili kisar tu. Dimasak hingga cili tu pecah minyak ya. Cili pun dah pecah minyak ya. Masukkan sos cili dalam 4 sudu ataupun 5 sudu makan ya. Masukkan ubi kentang yang direbus yang dah dikisar halus. Masa kisar tu letaklah air sedikit. Masukkan fish cake, fish ball tu ya. Udang. Gaulkan udang tu dengan bahan-bahan yang ditumis tadi tu. Masukkanlah air untuk kuahnya ya. Untuk kuah mi. Masukkan garam, serbuk perasa dan gula ya. Biarkan udang tu masak ya. Udang pun dah masak, masukkan sayur sawi dan tauge tu. Masukkan cili potong dengan daun bawang ya. Dah pun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba ya. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye.